Saya kena gastrik kronik lah. Gastrik pun buat belakang. Sakit kepala. Sampai tidur-tidur. Bangun pun tak. Keluarlah semua tu. Tambah dengan orang kita tu dia punya pasangan lah. Kalau pening gastrik, kau akan takut. Dan paru-paru ni, eczema ni dia keluar banyak. Kaki kan. Perlu di sini je kaki kan sekarang ni. Hebat lah eczema tu. Cari jawapan. Kena hidup lah. Tiap penyakit tu ada. Awalnya kecuali nanti cakap saya buat dapat result tu suka sangat. Tanya dia kata, Ustaz sihat. Alhamdulillah, isteri saya, GERD saya dah tiada. Itu je eczema saya, alhamdulillah dah pulih. Maknanya kekuatan Muslim wellness ni besar. Kalau boleh, tiap umur panjang. Nak berbakti lah pada agama ni kan. Terus mengajar. Ya. Masa remaja ni saya tak pernah sakit. Saya berolahraga, bersenam, ambil suplemen. Bila dah bekerja, nak orang lain berjaya lah. Pasal kita dia amanah kan, dia ajak tu seperti benda semua tu tak abai. Dalam pada masa tu, jiwa saya pada agama makin kuat. Jadi saya nak belajar pula. Malam pergi belajar. Lepas tu, dah kahwin pula. Saya ni diminta mengajar di negeri. Faham dengan Melaka. Melaka kan tempat asal saya lah. Faham tu tempat orang minta saya datang lah. Jadi pun tiap-tiap minggu ulang mandi. Banyak tanggungjawab lah kan. Mengajar, tuition, mengajar agama. Nyahu lah. Mungkin sebab stres tu tadi tak cukup rehat. Saya mengalami kemusuhan kesihatan dari segi tenaga. Mungkin lemah. Ada pengalaman saya, takut lemak panas, masuk hospital selama 11 hari. Kesan lemak panas tu, saya tiap pagi bila bangun, darah di keluar dari hidung. Doktor kata, kita tak dapat tahu apa-apa penyakit. Kita berjawab, makan ni untuk meredakan lemak panas. Jadi apa jadi? Saya macam hilang ingatan, short-minded. Terus semayang, ya pun semayang apa ya. Tak tahu waktu, bohong di asal, di mana dia berperangan. Sampai tak bayar zakat fitrah tu. Lupa ingat. Dan saya pun dapat kesan, saya allergic banyak perkara juga. Makanan proses yang ada asid benzoic itu saya tak boleh. Kalau saya makan benda tu, saya kena gastrik kronik lah. Sakit kepala, sampai tidur-tidur. Bangun pun tak. Keluarlah semua tu. Saya dah tahu saya ada gastrik kan. Tapi orang Melaka suka mengasam pedas. Kan. Gastrik tu buat belakang. Tambah dengan orang kita tu dia punya pasangan lah. Kalau pening gastrik, kau akan takut. Tambah air ke tekak tu dia pahit lah. Tak selesa lah tu keluar kat bila bangun tidur tu dia punya kuat tu. Pahit. Dan suara ni dia makin lama makin serak. Makin lama makin serak lah. Yang teruk ni 2 tahun lah. Dulu mula-mula bercakap je. Lepas tu dia normal. Semua murid saya tahu, Ustaz tak apa. Kalau orang baru kata, Ustaz dia kenapa kan? Dan murid dah lama tak apa. Lagi dia pemilik kata tengoklah suara dia. Berum je dia kata. Dan paru-paru ni, eczema ni dia keluar banyak. Kaki kan. Perlu di sini je kaki kan sekarang ni. Hebat lah eczema tu lah. Jadi saya sekarang tak pergi mengajar. Berapa waktu? Saya nak jauh. Jadi murid-murid risau lah. Jadi kuatkan hati saya lah, mesti cari satu jawapan. Cari jawapan. Jemaah saya ni pun takkan boleh hilang pula. Takkan nak hidup pula kan. Setiap penyakit tu ada dakwanya kecuali mati. Akhirnya jumpa Ibn Sina ni. Saya suka dengar Ikim kan. Ikim dengar ada iklan. Mungkin saya punya jalan keluar lah kan. Saya cubalah datang. Tapi nampaknya, wah, all the body. Wah, saya kata dia bagus lah.
Mak berubat je lah insyaAllah kan. Saya kata overhaul lah, macam kata overhaul. Semua masalah insyaAllah selesai lah. Kita harap macam tu lah insyaAllah. Itu dia kata tak ada operation, tak ada kimia. Oh ini lebih Islami kita cakap. Saya belum berubat lah. Belum berubat tu bulan 9. Bulan 10 tu saya sukai takut. Kerana nak mengamalkan semua yang dia suruh lah dan aku berubat juga. Semua tu saya buat, alhamdulillah. Setelah itu 3 bulan berjalan, medical check-up yang saya buat, dapat result tu suka sangat. Kata berumur 70. Dia senyap lama tau. Ni ustaz punya keputusan medical check-up. Tanya dia kata, ustaz sihat. Darah ustaz bagus. Kolesterol bagus. Darah tinggi pun tak ada. Kencing manis tak ada. Kemudian kencing bersih. Alhamdulillah, isteri saya, ke saya dah tiada. Itu je iktimat saya, alhamdulillah dah pulih. Dulu isteri saya cakap, dia komplain tidur berdengkur. Tapi ni dia tak pernah cakap saya berdengkur. Tak adalah. Kita mana tahu kita tidur kan. Anak tak ada lah tu. Kalau ada dia komplain lah, itu pising lah apalah kan. Masya Allah. Alhamdulillah. Suara ni ajak pelajar saya kata lebih terang. Cuma serak tu ada lagi lah kan. Serak. Maknanya perubatan musnah wellness ni besar. Waktu saya dah bila mengajar waria, nasihat, mengajar waria. Murid pun suka lah tu. Faham? Siapa menurut tentang faham? Saya lah mana? Boleh ke? Jadi, saya tengok badan terus tu. Saya rasa cergas pada usia saya ni. Kan, nak pergi mengajar tak faham tu. Dekat 200 km. Straight je, tak pun. Jadi saya syukur lah. Itulah sumber pendapatan saya. ISW ni dah buat kebaikan. Ketua macam saya lah yang sakit. Jadi kalau boleh, yang tiap umur panjang. Nak berbakti lah pada agama ini kan. Terus mengajar, ya, dapat semua pendapatan dan berbakti ke agama masyarakat. Itu harapan saya. Laporan yang terbaloi di Ibu Sina Wellness menjemput bahagia, sihat, cinta, berjaya dan kaya.